Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu lah Allah. Kerana-Mu lah aku di sini. Okay guys. 1000 dah dekat muka buku. Dekat Wih, YouTube 1700. Mantap. Suara tak cun? Ha? Cun tak cun? Korang ni main-main lah. Like ke? Janganlah buat pasal. Facebook okey? Facebook okey? Okey, Alhamdulillah. Okay guys. First kali saya nak minta maaf sebab delay tadi. Dan keduanya saya nak minta maaf jugalah. Uh, Malam ni tak ada live dekat TikTok lah. Sebab kan, untuk makluman semua, hari ni sebenarnya dah 2-3 hari dah. Tetapi hari ni sangat-sangat dahsyat lah. Semua akaun yang up sepunya video sebelum ni, majoriti kena ban. Bukan padam video lagi tau. Ban terus. Jadi bila kena ban terus ni, saya kesian. Saya cakap kat Mami Honang tadi, cakap aku kesian lah yang kat diorang yang. Saya kesian dekat orang yang keluarkan video saya. Akaun-akaun tu kena ban. Jadi saya minta maaf banyak-banyak lah kepada mereka yang terima kesan sebab minta maaf banyak-banyak lah. Tapi inilah dia. Dan tadi pun, petang tadi pun saya nak test, nak tengok. Sebuat live petang tadi, boleh je sebuat live malam. Sebab hari ni sebuat report polis. So, saya nak tengok. Kan. Baru berapa minit dah kena ban dah. Baru berapa minit. So, bermakna mereka memang pantau, saya rasa mungkin daripada segi AI lah. Saya tak tahu, saya tak study lagi. Kalau ada orang tahu, mungkin boleh bantu saya bagi tahu. Saya rasa pasal AI lah, pasal muka lah. Dia detect muka, maka sebab itulah semua yang berkait muka saya ni, dia ban. Jadi, itu pasal malam ni, kita dua tempat lah, Facebook dan juga di YouTube, untuk saya sampaikan lah apa yang sebaiknya untuk semua. Okay, guys. Saya tak minta simpati, saya nak minta keadilan. Dan hari ni juga, selain daripada buat laporan polis, saya panggil budak CCTV lah, berada CCTV ni, untuk datang rumah saya, untuk pasang CCTV lagi. Kita akan pasang CCTV lagi kan. So, besok lah akan pasang lagi CCTV kan. Saya pasang lagi 4 CCTV. Tak apalah, keluar duit pun tak apalah kan. Sebab, diorang teruk ni guys. Diorang terlalu terdesak dan sangat-sangat dalam ketakutan. Dan hari ni juga, tadi cek, kita tak pandai sangat buat IT ni sebenarnya. Rupanya CCTV saya dah kena hack dah. CCTV saya dah kena hack. So, bila buka tadi, ada 3 yang tak dikenali. So, diorang dah masuk dah. Saya tak tahu bila diorang masuk, tetapi diorang dah masuk dah. Dan, saya tanya dengan brother tu, bro, macam mana boleh masuk? Ini biasa yang ada, dia panggil ada kelulusan lah. So, siapa lagi? Diorang lah. Diorang dah masuk CCTV dah. Tapi tak ada apalah, tak adalah lanjang apa semua, tak ada lah kan. Tapi pada saya, itu dah melanggar saya punya privacy lah. Kan? Dan kenapa sampai mereka hack CCTV? Why? Sebab mereka nak tahu apa sebuat kan. Mungkin diorang nak cari, ingat seni sat dadah agaknya kan. Melepak dengan kawan-kawan kat rumah ni sat dadah. Mungkin lah. Sebab benda ni kan difitnah oleh si Cium Spender tu. But tak apalah, saya tak kisah kan. Takkan ada yang terlepas masa saya bagi tahu, sebab ni dah langgar privacy teruk punya ni. Bukan sikit-sikit punya. Bermakna kalau CCTV pun kalau kau dah hack, melampau lah. So siapa yang buat? Ni nama dia Team Evo lah. Ini Team Evo. So malam yang kejadian tu, 28 bulan tu pun, memang ada geng dia orang lah. Ada sekali. Alpat hitam tu komplit barang guys. ACPK. Yang lead sekarang ni, tasking untuk saya ni, Evo, Motad, ACPK. So ACPK ni lah, anjing ni lah sekarang ni yang tengah buat kerja ni. Saya ada gambar-gambar dia orang semua. Saya ada. Malam ni saya akan redah lah gambar yang sepatutnya. Bagi dia orang satu, macam cakap, warning lah. Gini guys. Dia orang rasa dia orang kebal tau. Dia orang rasa je. Kebal kat mana? Kuat kat mana? Betul tak? Sampai masa kena juga. Itu kan sebenarnya cakap. So mati. Dia mati tak? Mati juga. Semua akan mati. Tapi minggu ni
Minggu ni lah. Dia orang punya critical ni minggu ni. Sebab finish him out. Finish him off. Destroy. Dia tak boleh tahan lah. Gini guys, cuba korang fikir. Korang fikir. Kenapa hari ni saja, semua akaun yang up Sir punya video ni kena ban. Majoriti lah, habis semua. Yang mana ada video Sir, mesti kena report. Why hari ni? Why now? Why? Come on. Sebab dia orang dah tak tahan. Kenapa dia orang tak tahan? Sir bukannya pemimpin. Korang tahu kenapa? Sebab mafia Chennai ni dia dah koyak dengan Sir. Dia dah koyak sebab apa yang dia rancang, Sir dah bocorkan. Apa yang non-kunyit rancang, Sir dah bocorkan. Apa yang mereka plan, Sir dah bocorkan semua dah. Cuma ada orang tak percaya. Ada orang kata Sir ni tak educated. Tak apa, tak kisah semua tu. Tetapi apa yang Sir cakap, Sir minta kita fikir. Jadi sekarang ni, apa yang Sir Azri cakap, mengesahkan apabila mereka dalam ketakutan. Kalau tak ketakutan, tak adalah sampai hantar jammer, hantar squad bom. Sampai hari ni habis semua kena padam. Betul tak? Betul tak betul ni? Kalau mereka tak dalam ketakutan, mereka dalam ketakutan. Sebab apa? Sebab nak tak nak mereka mesti padam ni. Mereka nak tutup mulut Sir. Nak tutup macam mana? Nak masuk penjara. Sir bukan dia buat jenayah. Nak masuk penjara macam mana? Tutup sosial media. Dah tutup dah sosial media ni. Habis semua kena sekat. Okay. Saya tanya dengan korang lah. Kalau korang, geng dia orang, geng mafia Chennai ke kan, non-kunyit. Kalau korang, macam mana nak tutup mulut Sir? Letaklah diri korang jadi jahat sekejap lah. Jadi jahat sekejap. Kau bayangkan. Macam mana nak tutup mulut Sir Azri ni? Bagi tahu dekat Sir. Komen. Macam mana? Jimat lah. Padam lah. Sebab nak masuk ke dalam penjara, Sir tak ada kes jenayah. Sir bukan penjenayah. Bukan Salim Abdul Rahman, Salim Kunyit Kongkang. Itu hari lah atas sultan yang saya cakap dia orang kecewa tu. Dia nak 10 bulan penjara. But, dia merayu ni. Dia merayu ni. Yang Sir kalah itu hari 4,000 bayar denda tu, sepatutnya Sir lah merayu, betul tak? Tak. DPP merayu ke Mahkamah Tinggi. Kerana apa? Kerana tidak berpuas hati, tidak ada pemenjaraan kepada Sir Azri. Yes. 7 hari bulan ni. Pengurusan kes. Kau nampak ni guys? Saya tak minta simpati, saya minta keadilan. Dan saya nak bagi tahu kat korang, kalau benda ni boleh berlaku dekat Sir Azri, dia boleh berlaku dekat korang. Dan kita dah tengok dah apa yang berlaku pada Yusof Rota. Dia letak dadah dengan senjata api. Kita dah tengok dah apa yang berlaku pada Faizal Halim. Kena simbai asid. Sampai sekarang tak tahu siapa pelaku. Sama ke Yusof Rota. Sampai sekarang tak ada tindakan walaupun Yusof Rota menamakan Anwar Ibrahim dengan Farash. Kejam. Zalim. Jadi oleh kerana apa yang mereka plan sedah bocorkan, mereka tak boleh tahan. Sebab selagi mana Sir boleh bercakap, Sir akan terus mendedahkan perancangan mereka yang apa yang mereka nak buat. Dan dia orang cukup takut kerana apabila Sir mendedahkan benda ni, korang fikir. So bila korang fikir, apa saja yang dia orang buat tak berjaya. Apa saja plan dia orang gagal. Sebagai contoh, Sir bagi tahu sumuk tu wayang. Kau kan dah nampak dah, boleh tengok. Tapi tak habis lagi, wayang baru bermula. So itu satu ancaman kepada mereka sebab dia orang punya game nak tindas rakyat. Adik Syakila tu, yang kena tuduh itu hari tu. DPP MCMC minta 10,000 untuk jamin. Kita dah buka kan konspirasi. Kita dah buka konspirasi. Sampaikan Tuan Rafiq bagi tahu, orang miskin kadakwa. Yang hina raja-raja ni buat gambar tu tak ada pun. Betul tak? So ini konspirasi, game.
Dan saya buka konspirasi kat korang. Macam mana krisis global energy yang dibuat-buat ini. Sengaja dibuat. Fear, menakutkan rakyat. Yang mana dia orang dalam keadaan terdesak, dia nak darurat. Mungkin orang tak percaya. Tapi bila DAP cakap nak darurat, bila Negeri Sembilan nak darurat, Melaka nak darurat, mungkin orang dah nampak. Tapi orang tak faham lagi. Dia orang takut. Dan yang paling takut, saya tanya dengan korang. Malam ni saya buka dengan korang. Kalau kau tengok situasi ni, apa yang berlaku kepada Azri ni, sampai arahan finish him off, destroy minggu ni. Letup pun letup, bakar pun bakar, apa saja yang boleh lah, asalkan hilang. Siapa sebenarnya? Non kunyit ke mafia cenai? Saya tanya dengan korang. Non kunyit ke mafia cenai? Yang betul-betul koyak dengan Azri ni. Ya. Bob Mulut, mafia cenai. Kenapa dia koyak? Guys, kena faham. Non kunyit tak menang pilihan raya. Kan sudah banyak kali bagi tahu. Dia tak menang pilihan raya. Kita tak pilih dia. Ada kita pilih dia ke? Kita tak pilih dia. So macam mana dia jadi Perdana Menteri? Siapa yang bagi dia nyawa? Siapa yang sokong dia? Siapa yang bagi dia peluang? Kawal. Farhas Wafas Sawado. Farhas. Kita tengok macam mana dia punya ligat dia sapu sakau ni. Bekas setiausaha politik Anwar Ibrahim. Ada apa-apa tindakan? Tak ada. Sampai hari ni tak ada tindakan. Dan saya dedahkan pada korang, sebuka kat korang. Macam mana kes Albert tu. Yang saya bagi tahu, Albert diserbu rumah dia ditangkap tu sebab nak melindungi Farhas Wafas Sawado. Betul tak? Samsul Iskandar, setiausaha politik kanan Anwar Ibrahim, ditangkap, diheret ke mahkamah sebab nak melindungi Farhas Wafas Sawado. Itu pasal saya ketok kena jadi kambing hitam. Sebab Farhas. So Farhas disekutu dengan mafia cenai. Itu sebab tak ada berani sentuh dia. Siapa pun tak berani sentuh dia. Betul-betul jadi mafia dia orang. Suka hati dia orang je. Itu sebab dalam kes Yusurota, senjata api dengan dadah tu, Yusurota namakan pada pihak polis. Buat report. Menamakan Farhas Wafas Sawado dan Anwar Ibrahim. Sampai hari ni tak ada tindakan. Sampai hari ni tak ada apa-apa ni. Budak tu 9 bulan 10 hari mengengkok dalam penjara. Alhamdulillah. Dia dibebaskan, dilepaskan tanpa membela diri. But 9 bulan 10 hari tu. Sampai hari ni tak ada. Kau kan nampak benda ni. Jangan kata tak nampak. Ini kezaliman yang nyata punya. So now ni, mafia cenai koyak teruk dengan Syed Azri. Sebab apa? Sebab anjing dia dah tak boleh pakai. Non kunyit dah tak boleh jadi anjing dia lagi. Non kunyit dah backstep dia. Non kunyit, kau pergi deal dengan penipu. Non kunyit tu penipu. Betul tak? Ke dia kata tak penipu? Non kunyit tu penipu. So dia pergi percaya dekat non kunyit. Jadi itu yang non kunyit mengepak, mula-mula naik lah. Bila dah lama-lama, non kunyit lipat dia. So bila lepat dia koyak lah. So sekarang ni, dia nak anjing baru pula. Yang boleh pegang tampuk kuasa. Saya dah bocor kat korang. Saya dah cerita kat korang plan dia. Kalau korang ingat lah. Ke ada yang tak ingat? Tak lawa lah lampu sebelah ni. Kan? Oh, terangnya. Tapi itulah, tak ada filter lah. Saya dah buka dah plan kat korang. So, dia tak boleh tahan. Sebab apa? Sebab pilihan raya 16 ni. Ingat non kunyit nak darurat. Saya dah bagi tahu korang. Non kunyit nak darurat.
Selagi mana rakyat tak masuk dalam perangkap, dia tak dapat darurat. Ingat, kita tak nak darurat, kita nak pilihan raya. Tapi kalau pergi pilihan raya, rakyat tahu plan diorang, game plan diorang tak akan menang. So, apa yang Azri dah dedahkan, itu adalah mengesahkan apa yang mereka nak buat. Siapa-siapa pun boleh debate lah nak cakap macam mana pun. Sebab aku pengalaman je. Dia nak UMNO merintah. Dia nak UMNO jadi Perdana Menteri. Dia boleh deal dengan PKR. Dia boleh deal dengan DAP. Bentuk kerajaan lagi sekali. Tapi UMNO lah Perdana Menteri. Budak dia mesti jadi Perdana Menteri. Supaya boleh ikut apa arahan dia. Sama macam non-kunyit. Dan sasaran dia adalah 120 kursi parlimen. Ini yang diorang koyak dengan Sir ni. Sebab Sir dah cerita satu. So, diorang tak boleh tahan, guys. Dia tak boleh tahan. Kalau pilihan raya 16, tak lama lagi ni, Sir Azri masih ada bercakap. Sir lah taklah cakap besar. Tapi saya yakin, impak yang Sir akan bagi ni menyebabkan orang Melayu ni tak undi lah UMNO. Tak undi. Setuju tak? Sir Azri ni kalau mulut tak tutup, masih ada PRU 16 ni bercakap, habis. Tak masuk lagi Syam Jalil, Cik Gobat, Tuan Rafiq. Tapi ni lah sebab Sir tak bertanding. Diorang mungkin bertanding. Rafiq bertanding, Cik Gobat bertanding, Syam Jalil bertanding. Sir Azri tak bertanding. So, Sir akan terus bercakap. Tak tahu satu hari berapa kali bercakap lah. Banyaklah bercakap. Habis. Dia tak akan menang. So, ancaman yang nyata lah. Non-kunyit, ancaman sekarang. Sir adalah ancaman kepada non-kunyit sekarang. Tapi mafia cenai ni, Sir adalah ancaman untuk next plan. Sebab Sir dah bocorkan satu. Jadi itu sebab korang boleh fikir kan. Guys, hari ni Sir buat report polis. Sir buat report kepada polis. Tapi Sir percaya dengan polis, bukan Sir tak percaya. Good cop, bad cop. Tapi masalahnya sekarang hari ni, kita ni rakyat Malaysia, kita ada undang-undang. So, kita kena ikut undang-undang. Jadi, Sir ikut undang-undang, Sir buat report polis. Kerana ketidakpuashatian di atas apa yang berlaku pada malam kejadian. Dan Sir yakin, ada 1,008 dekat Facebook ni, ada 2,007 dekat YouTube ni. Korang pun mesti tak puas hati. Betul tak? Korang pun mesti pelik. Korang pun mesti curiga. Sebab satu-satunya bahan bukti telah diletupkan. Hari ni saya nak buka. Jadi saya tunjuk. Saya nak baca kat korang report polis yang saya buat hari ni. Boleh? Minum dulu. Saya ingin membuat laporan susulan berkaitan kejadian yang berlaku di hadapan rumah saya melibatkan satu objek yang dicaki sebagai jammer, alat gangguan signal yang kemudiannya dimusnahkan oleh skuad bom PDRM bersangkut report setapak. Saya berasa sangat terkesan, trauma dan bimbang terhadap keselamatan diri, isteri serta anak-anak selepas kejadian tersebut. Apa yang lebih membimbangkan, objek berkenaan telah dimusnahkan sebelum siasatan menyeluruh atau pengesahan jelas diberikan kepada saya sebagai pemilih. Rumah pengadu dan mangsa kejadian. Saya ingin memohon agar satu siasatan dalaman yang telus dan menyeluruh dijalankan terhadap semua pegawai serta anggota yang terlibat dalam operasi tersebut, termasuk prosedur yang digunakan ketika mengendalikan objek berkenaan. Saya mempunyai kebimbangan dan persoalan terhadap tindakan yang diambil kerana 1.
Objek yang disyaki tersebut telah dimusnahkan menyebabkan bukti fizikal utama tidak lagi boleh diperiksa atau disahkan secara bebas. 2. Saya difahamkan oleh pegawai penyiasat semasa pengambilan kenyataan bahawa kes berkemungkinan diklasifikasikan sebagai NFA, No Further Action, kerana saya tidak membuat laporan pada waktu tertentu. Sedangkan kejadian ini melibatkan isu keselamatan yang serius. Ya. Ketiga, saya merasakan terdapat kemungkinan berlaku kecuaian, salah prosedur atau tindakan yang tidak mematuhi SOP dalam pengendalian bukti. 4. Saya berasa tidak puas hati kerana tiada penjelasan terperinci diberikan kepada saya berhubung hasil pemeriksaan objek tersebut sebelum ia dimusnahkan. 5. Saya juga hairan sehingga ke hari ini tidak ada makluman dari pihak polis berhubung insiden yang berlaku pada malam tersebut walhal ianya melibatkan skuad pemusnah bom PDRM dan ianya berlaku di kawasan perumahan awam. 6. Saya kini hidup dalam keadaan takut dan terancam kerana insiden melibatkan skuad bom yang datang ke rumah saya memberi kesan besar kepada keselamatan mental dan emosi keluarga. 7. Pihak polis juga tidak memaklumkan kepada saya dan keluarga hasil siasatan ke atas individu bernama Salim Abdul Rahman yang telah membuat ugutan jenayah ke atas saya sekeluarga walaupun beberapa laporan polis telah dibuat sebelum ini. Saya juga ingin menyatakan bahawa saya bimbang sekiranya terdapat ancaman yang lebih serius pada masa hadapan, termasuk kemungkinan kejadian berkaitan bahan letupan atau ancaman keselamatan lain terhadap rumah saya dan keluarga saya. Sehubungan itu, saya memohon agar pihak polis 1. Menjalankan siasatan menyeluruh terhadap keseluruhan insiden. 2. Meneliti sama ada SOP pengendalian bahan mencurigakan telah dipatuhi sepenuhnya. 3. Menyemak identiti semua pegawai dan anggota yang terlibat di lokasi kejadian. 4. Menyemak rakaman CCTV di kawasan sekitar bodycam, dashcam atau bukti digital yang berkaitan. 5. Memberikan penjelasan rasmi berhubung keputusan memusnahkan objek tersebut. 6. Menilai sama ada terdapat unsur kecuaian, salah guna kuasa atau tindakan yang menjejaskan keselamatan saya dan keluarga. 7. Siasatan dalam PDRM bagi menyiasat jika ada pelibatan pegawai dan anggota polis yang bersubahat dalam perbuatan kianat dan mengancam nyawa saya sekeluarga. Saya membuat laporan ini kerana berasa keselamatan nyawa saya dan keluarga dan harta benda saya terancam. Skuad pemusnah bom PDRM yang hadir pada malam kejadian di rumah saya yang mana saya bimbang berkemungkinan isyarat bahawa serangan bom ke atas saya sekeluarga sama ada di rumah atau kenderaan saya sedang dirancang pihak-pihak tertentu. Saya mahu perkara ini disiasat secara telus dan adil oleh PDRM. Sekian laporan saya. So, ini laporan polis yang saya buat hari ini. Okay. Ini adalah kebimbangan yang saya dan keluarga rasa lah. Sebab apa, guys? Berapa orang yang kau pernah dengar, lah influencer lah. Influencer ni, sampai terpaksa letak jammer kat rumah. Tak ada. Daripada sezaman UMNO pun tak ada. Sampai tahap macam gini. Jadi bila insiden letak jammer tu, bermakna itu besar lah. Jadi kita nak tahu jammer tu milik siapa. Sebab jammer ni salah. Denda tidak kurang RM500,000 bang. Boleh pergi RM500,000. Penjara 10 tahun. Bermakna kesalahan besar. Bukan benda kecil. Dan benda ni ada kelulusan. Kena ada kelulusan MCMC. So kita nak tahu siapa punya jammer. Jadi sekarang ni, apabila skuad unit bom sampai, musnahkan jammer tersebut. Adakah jammer tersebut milik polis? Adakah jammer tersebut milik polis? Dan bukan itu saja. Kenapa senyap terus? Tak ada penjelasan. Media langsung tak cover. Sekarang ni, kes yang berlaku dekat rumah saya ni, tutup. Tutup. Waimah, video-video yang keluar pun tutup. Hilang, gaib. So, ada pihak tak nak viral benda ni, tak nak rakyat tahu. Ya, yang dah tahu, tahulah. Tapi dia ramai yang tak tahu insiden ni. So, barang tu siapa punya? Jadi, kecurigaan bahawa Sir dan isteri mengesyaki bahawa barang tersebut milik polis, ada asas lah. Sebab kau pergi letup kan? Betul tak? Ada asas. Jadi sebab itu saya buat report polis ni, saya minta siasatan dalaman. Itu hak lah. Kan? Sebab aku yang mangsa, bukan korang yang mangsa. Termasuklah tempoh hari, pegawai polis tu bagi tahu, dia kata NFA. Sebab saya tak pergi buat report. Saya cakap saya pergi mahkamah. Aku pergi mahkamah. Tapi report pertama dah ada dah.
Dan saya tengok video rakaman malam tu. Kan saya cerita kat korang, saya tengok. Banyak benda yang tak kena. Something wrong. Something wrong sangat-sangat. Seolah-olah ada benda komplot besar terancang yang sedang bergerak pada malam itu. Tetapi, Allah lindung, Mami Ona nampak orang letak beg, dan kemudiannya, apa yang mereka nak buat tak jadi. Tapi why? Kenapa hantar pasukan pemusnah bom? Okey. Mula-mula saya fikir, nak musnahkan bukti. Okey. Tapi dia boleh ambil je barang tu. Lepas tu dia musnahkan. Saya pun tak tahu. Macam sekarang lah. Skuad pemusnah bom dah bomkan benda tu. Lepas bom dia pergi lepak kedai mamak. Sampai sekarang pun saya tak tahu apa keputusan tu. Hasil forensik apa tak ada. So kalaulah kata dia orang ambil keputusan untuk tak hantar skuad bom. Dia orang boleh tipu saya juga. Betul tak? Forensik datang, dia orang boleh ambil, dia orang boleh buat. Sebab barang dia orang. Tapi kenapa mereka hantar skuad pemusnah bom? Why? Why, guys? Kau rasa? Come on, jawab. Why? Kenapa, guys? Saya kenal mafia Cenai ni. Saya kenal mafia Cenai. Budak bodoh ni. Saya tahu dia sangat. Dia ni otak tak berapa nak cerdik. Banyak tengok filem. Bodoh. Dia banyak tengok filem. Dan dia ni tak ada orang yang berani tegur dia. Nasihat dia. Tak ada. But, sehari lepas daripada insiden tersebut, saya dapatlah maklumat. Finish him off. Habiskan terus. Malam tu memang nak habiskan lah. Malam tu memang plan. Saya yakin lah, malam tu plan dia orang nak colik saya lah. Saya rasa memang itulah plan dia. Dah start kasih. Sebab compound tu dah ada. Keliling dah ada. Setiap penjuru dah ada dah. Yang side baik pun bagi tahu malam tu memang nak kambu saya dah. Masuk rumah colik. CCTV ni masalah. So, dah berlaku pada Albert. Ingat tak? Dalam kes Albert, apa yang berlaku? SPRM pergi storm rumah Albert, ambil hard disk, ambil hard disk CCTV tu. Ada bukti? Tak ada lah. Sama lah ni. Sebab CCTV ni dia tetap merekod. Walaupun wifi putus, dia tetap merekod. So, masuk, colek, ambil hard disk. Tak ada bukti. Tak ada bukti. SOP yang sama macam SPRM pergi buat. So, siapa yang berani buat benda-benda macam ni kalau bukan penguatkuasa? Betul tak? Siapa yang berani buat benda-benda macam ni kalau bukan penguatkuasa? Itu saya cakap Evo punya tim. Malam kejadian diketuai oleh ACP K. Sebagai clue je, K nama dia. ACP K. K. Gambar dia. Relax. ACP K. So, kenapa skuad pemusnah bom datang? Oleh kerana malam tu gagal. Dan seterus bercakap. Tak berhenti bercakap. Stupid little boy, guys. Tak ada bom. Dia nak sangat bom. Dia nak sangat bom. Bagi dia bom. Itu sebab skuad pemusnah bom datang. Yang mana nak bagi signal kepada saya. Next. Minggu ni lah. Plan dia orang ni. This week. Sebab dah tak boleh tahan lah. Saya berserah diri pada Allah lah. Kita ni dalam perjuangan. Kita berserah diri pada Allah lah.
Dia orang merancang. Allah lagi hebat perancangan. Dia orang kena faham satu benda lah. Mafia Chennai ni, dia dah gone lah. But, macam Evo, Mortad, apa semua ni. Dia kena faham satu benda. Malaikat maut, dia tak ambil arahan daripada manusia. Faham tak? Malaikat maut tak ambil arahan daripada manusia. Malaikat maut ambil arahan daripada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni dia tak ambil. Beringat-ingatlah. Jadi, kita tengoklah apa yang mereka plan, apa yang mereka nak buat. But for now, memang dalam keadaan yang terancam. Sebab itulah saya buat laporan polis. Saya tak tahu macam mana keselamatan. Walaupun kita ada side good cop. Memang ada. Tetapi, kau kena faham. Dia lain, benda ni lain. Sebab yang jahat sedang menguasai. Faham maksud saya cakap ni? Yang jahat sedang menguasai. Mereka rasa mereka berkuasa sepenuhnya. Jadi mereka suka hati mak bapak dia orang lah. Dia buat macam tu lah lebih kurang. Inilah yang mereka sedang buat. Jadi plan dia orang, letupkan semua. Malam kejadian. Kalau dengar ni mungkin kelakar. Kalau saya cerita ni mungkin kelakar. Malam yang jammer tu. Kau rasa kan, dia colik saya nak buat apa? Dia colik saya nak buat apa? Kalau aku cerita kau yang ketawa. Korang ni kadang-kadang cerita kau ketawa. Dia nak potong-potong bagi buaya makan. Potong-potong bagi buaya makan. Si bodoh tu. Nampak? Itu perangai dia. Sekenal dia lah. Saya tahu lah. Dia ni belagak kan. Dia suka tunjuk. Mafia Chennai. Cerdik mananya kan. Kau takkanlah. Orang panggil stupid little boy. Kan? Betul? Betul tak betul? Takkanlah Tun Mahathir panggil stupid little boy. Sebab bodoh lah. Itu yang Tun Mahathir panggil stupid little boy. So kita tengoklah. Wait and see lah. Kepada Evo. Dengan kata Evo sekarang ni tengah huru-hara sekarang ni. Dia cari siapa yang bocor kat maklumat. Kan saya cakap, budak yang letak beg tu budak teknikal. Kita tahulah barang-barang ni semua. Jadi dia tengah koyak. Nak buat ujian poligraf. Nak buat ujian poligraf. Kat tim dia lah. Takut ada yang bocor. Sampai tahap macam gitu. Ibu, apalah bodoh sangat. Nak buat ujian poligraf. Ibu. Kau ni ibu kan. Tak belajar lah ibu. Semua ada detail. Gambar ada. Operasi Se-Adri ni, operasi ke atas Se ni, hack CCTV, letak jammer, pantau pergerakan, semualah. Kemana Se pergi apa semua ni, Evo bagi arahan kepada anjing dia nama Motad. Motad, orang bagi nama Motad lah. Ni Motad. Ni anjing nama Motad. Sebab dia ni, Evo ni, dia terima arahan daripada Farhas juga. Farhas. Sampai dia hantar budak jaga Farhas. Hector nama dia. Hector. Nama macam binatang lah sikit. Hector. Ni ditugaskan untuk jaga Farhas.
Termasuklah gambar pasukan yang lain. Tim. Dia orang ada tim. Dia orang ada tim. Tim tu lah. Rasa cakap kena maka. Sebab ada berita semalam. Dia orang kata Sir ni gempak je. Sir ni gempak main cakap je. Tak ada apa pun. Dia main gempak je. Sebab apabila Evo nak buat ujian poligraf, ada yang bagi tahu dia ni gempak je. Sehari ni gempak je. Aku tunjuk gambar malam ni, gambar Motat. Gempak? Aku tunjuk gambar Motat malam ni gempak ke? Aku cakap kalau dah kena maka lah. Faham tak? Aku tak main-main ni, aku cerita benda betul. Aku tak ada bela jin, walaupun dia orang kata, dia orang cakap juga. Ada bela jin. Macam mana saya boleh tahu? Alah bodohnya. Sampai tahap macam itu ni. Ni budak-budak Evo ni, sebela jin. Sebab tu saya boleh tahu apa semua. Aku tak bela jin lah mangkuk. Sebab kau orang bodoh. Bila kau orang bodoh, gini, Allah perbodohkan kau orang. Allah bagi kita kebijaksanaan. Betul tak? Betul tak betul? Tak payah pakai jin lah. Nak pakai jin buat apa? Sebab kau orang bodoh. Aku pun cerdik lah. Allah bagi aku cerdik. Samalah kita semua, guys. Betul tak? Samalah kita semua. Non kunyit. Dia perbodohkan diri dia. Kita cerdik. Sebab kita berfikir. Tu saya cakap. Kita kena berfikir. Kalau kita tak berfikir, jadilah bodoh. Ikut je jadi kambing. Betul tak? So, pakai jin lah. Ni. Semua ada. Termasuklah malam itu, Alphard tu. Dah dapat dah. Dalam Alphard tu, complete set dah. Kereta projek, complete set. Dahsyat. Itu semua duit rakyat tau. Kau pakai salah guna tau. Aku ni bukan penjenayah. Sebab tu aku cakap, korang ni semua akan dimuru macam anjing lah besok. Memang menjadi anjing korang ni. Takkan terlepas lah. Evo lah sekarang ni. Di tengah. Siapa bocorkan maklumat. Dahsyat. Evo. Anjing bernama Evo. Anjing Evo. Hari ni kau marah. Kau cuba cari dalam department kau tu yang bocorkan maklumat. Evo bangsat. Berapa lama pihak polis ni kumpulkan semua barang-barang non-kunyit. Bukti non-kunyit ni. Macam mana pengkhianatan dia. Siapa yang bocorkan? Waktu dulu, siapa yang bocorkan kepada non-kunyit? Engkau lah bangsat. Engkau lah yang bocorkan dekat non-kunyit. Orang punya bertukar lumus dalam nak menyelamatkan negara. Engkau bocorkan bagi pada non-kunyit. Hari ni, bila maklumat dalam kau bocor, kau nak cari pula siapa yang bocorkan maklumat. Anjing. Kau. Tunggu. Bodoh. Ramai tengah ketawakan dia orang ni. Yang good cop ni ketawakan dia orang. Sebab, yelah guys, sebab dia gini guys, sebab pasal mafia cenai. Jadi dia orang rasa gah hebat lah. Saya tak ada takut apa, nak takut apa. Aku cakap atas nama kebenaran. Dan aku yakin Allah akan lindung aku. Dia akan lindung saya, dia akan lindung kita semua. Kita tak dibolak-balikkan. Tak. Nak menakut tak jadi. Betul tak? Kalau korang ni takut-takutkan, takkan korang nak diam jadi kambing? Lawan. Lawan dengan bijaksana lah. Bukanlah semua nak pergi angkat senjata, tak perlu pun. Bercakap je. Kita kena bercakap je guys. Dakwah kita sampai kan. Jadi kita tengoklah. Dalam minggu ni, apa yang mereka nak plan, apa yang mereka nak buat. But, if something happen, meletup
Manalah tahu kan, meletup rumah ke, meletup kereta ke, terbakar ke, apa ke, kena jimat ke, kena langgar ke, korang dah tahulah siapa. Korang dah tahu siapa dah, itu je. Kan? Allah dia nak bagi ujian, dia bagi ujian. Semua pada dia lah guys. Hikmah. Macam saya cakap itu hari lah. 2024, 2024. 6 ke 7? 7 hari bulan 9 tak salah saya. 6 ataupun 7 hari bulan 9, 2024. Setiba-tiba jatuh motor, patah tulang rusuk. Patah 3 tulang rusuk. Jatuh bodoh, pelik. Pun jadi pelik. Semua orang lalu jalan tu semua pelik. Bukan berlanggar dengan kereta ke tak. Jatuh. Brek jatuh. Patah 3 tulang rusuk. 2 hari lepas tu, Yusof Rota ditangkap kerana memiliki dadah dan senjata api. Mula-mula penahanan dia jumpa senjata api. Tak ada dadah. Tak ada. Bawa pergi ke balai. Tiba-tiba jumpa dadah. CCTV pula rosak pula kebetulan. So Azri ni masa tu patah, sepelik. Tak tahu macam mana boleh patah. So, kita tak tahu. Tapi of course lah masa tu saya cakap. Bermakna, dia orang dah setting lah. Bermakna, pun antara yang di projek lah. Sebab kalau dah tahap macam gini, of course lah dia orang projek. Betul tak? Mesti projek punya. Bohong kalau tak projek. Sampai letak jammer, skuad pemusnah bom, hack CCTV. Mesti nak projek aku lah. Ya Allah lindung. Kemalangan guys. Sakit lah. Tapi kita tak nampak. Inilah kata peraturan yang Allah tetapkan. Sama lah macam mereka ni pun. Mereka rasa apa kuat? Rasa je. Tak tahu gelisah takut. Tu yang mafia cenai koyak tu. Koyak. Dia punya koyak ni sampai puji diri sendiri. Kau bayangkan lah. Punya tahap mental. Puji diri sendiri. Saya pun tak puji diri sendiri. Bukanlah cerita puji saya. Bukan. Dia tulis puji diri dia. Boleh? Si mafia cenai ni, dia tulis tapi lambung diri dia. Tapi kalau orang tak tahu, dia kata, oh, orang lambung. Tak, dia sendiri lambung diri dia. Tak, macam gitu. Stupid. Kita tengoklah apa yang mereka nak buat. But, sudah tunjuk gambar. Saya akan tunjuk gambar sekali lagi. Inilah yang sekarang sedang mengetuai job kepada Sir lah. Seolah-olah Sir Azri ni adalah musuh kepada negara. Ancaman keselamatan kepada negara. Padahal selama ni akulah yang berjuang bermati-matian demi negara ni. All out. No mercy. Buat macam-macam. Demi keamanan negara ni. Demi lawan dengan pengkhianat negara. Tapi hari ni, ada puak-puak bangsa ni, dia nak projek Sir Azri. Kita tengoklah siapa yang kena. But, inilah orang dia. Sekali lagi saya tunjuk. Motad. Nama dia Motad. Ada geng-geng yang kenal. Ni. Ini bukan korap lagi ni. Dia lebih daripada korap. Lebih daripada korap. Okey. Guys, gini. Engkau tengoklah. Kes Yusof Rota. Sampai sekarang tak ditindakan. Sebab Farhash dengan non kunyit. Saya tunjuk kat korang video. Saya tunjuk kat korang video tu. Sekejap, saya tunjuk lagi sekali. Kita akan tunjuk kat korang punya. Saya nak korang puas hati. Kenapa itu hari saya kongsikan dalam kes Pamela Ling? Kenapa saya kongsikan kes Pamela Ling? Apa kena-mengena dalam cerita ni? Betul
Betul tak? Mesti korang ada terfikir tanya, kenapa pula terkait dengan Pamela Ling? Kenapa pula? Sedap kau dengar? Dijadualkan memberi keterangan kepada SPRM kini disiasat sebagai satu kes penculikan. Apakah sebenarnya yang berlaku kepada Datin Seri Pamela Ling Yue? Ini adalah kronologi penuh kehilangannya. Polis kini mengklasifikasikan kehilangan Datin Seri Pamela Ling Yue sebagai satu kes culik. Pamela, 42 tahun, sepatutnya hadir ke pejabat SPRM pada 9 April 2025 namun tidak pernah tiba. Pada 9 April 2025 jam 1.29 tengah hari, Pamela dilaporkan memulakan perjalanan dari Jalan Ceras ke Ibu Pejabat SPRM Putrajaya menaiki perkhidmatan e-hailing. Pada jam 1.52 tengah hari, lokasi terakhir telefon bimbit yang dikesan di Lebuh Raya Max, hampiran pusat Bandar Putra Permai. Jam 1.57 tengah hari, mesej terakhir dihantar kepada peguamnya menyatakan beliau dijangka tiba di SPRM pada jam 2.08 petang. Namun selepas jam 2 petang, semua panggilan dan mesej kepada Pamela tidak dijawab. Lokasi serta keberadaannya tidak diketahui. Jam 3.02 petang, peguamnya tampil membuat laporan polis di Balai Polis Prezen 7 Putrajaya. Pada 10 April, laporan polis kedua dibuat di Balai Polis Seri Kembangan oleh peguam Pamela. Pada 2 Mei, keluarga Pamela mengeluarkan pernyataan media mendedahkan bahawa kereta Grab yang dinaiki telah dipintas oleh 3 kenderaan tidak dikenali. Pamela didakwa diarahkan masuk ke salah satu kenderaan tersebut. Pada 3 Mei, Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rusdi Muhammad Isa mengesahkan catatan kini di bawah Seksyen 365 Kadun Kesiksaan berkaitan penculikan dengan niat mengurung secara salah. Setakat ini, kenyataan 12 individu telah dirakam termasuk pegawai SPRM dan peguam mangsa. Pada 4 Mei, masih tiada perkembangan baharu. Usai pencarian teruskan, semakan dengan Jabatan Immigration mengesahkan tiada rekod Pamela meninggalkan negara dan tiada sebarang tuntutan wang tebusan diterima. Pamela merupakan isteri kepada Ahli Perniagaan Sarawak, Datuk Seri Thomas Hing Siu. Mereka sedang dalam proses penceraian yang rumit melibatkan harta bernilai tinggi di Malaysia dan Singapura. Menurut peguamnya, pasangan ini sedang disiasat SPRM dalam kes pengubahan wang haram. Tiada petunjuk terkini, tiada panggilan tebusan dan Pamela masih belum ditemui. Laporan Zairah Alisha menutup tirai. Apa kaitan Pamela Ling ni? Pihak polis bagi tahu. Kan? Polis pun tak tahu siapa. Guys. Dia gini. Dia orang ni. Evo ni. Bangsat ni. Dia punya barang-barang dia ni. Outsource. Macam alpat hitam dalam CCTV tu. Macam alpat hitam dalam CCTV tu. Dia tak ada register punya. Dia orang kalau polis ni dia ada register barang-barang tu. Dia tahulah walaupun kereta projek apa. Dia orang tak ada register. Ni tak ada. Faham tak? Ini job tepi. Job sendiri. Sendiri punya job. So kenapa dengan Pamela Ling? Suami Pamela Ling ni disiasat dalam pengubalan wang haram. Betul? Dia buat bisnes apa? Dia buat bisnes apa, guys? Siapa tahu dia buat bisnes apa? Sabah Media, Suami Pamela Ling didakwa palsu sijil halal daging import. Kes penculikan Pamela Ling, isteri kepada ahli perniagaan Thomas Hing Siu semakin panas apabila The Edge melaporkan dokumen mahkamah difailkan Ling di Singapura turut mendedahkan bahawa secara salah telah mengisytiharkan produk daging tanpa sijil halal sebagai halal bertujuan mengeksploitasi kadar cukai import yang lebih rendah. Menurut laporan The Edge, 3 pegawai SPRM menemu Abang Ling pada 2024 untuk mengetahui keberadaan wanita itu. Manakala bapanya kemudiannya memaklumkan bahawa SPRM mahu menyoal Ling berhubung dakwaan bahawa suaminya mengimport daging tanpa sijil halal yang dijual sebagai daging halal. Guys,
Ini bukan benda kecil. Ini jadi darah daging. Faham tak? Suami Pamela Ling kawan kepada Farash. Dia kawan kepada Farash. Itulah sebagi tahu kita hari ni jahat-jahat. Dengar ni, korang jahat-jahat. Tapi jahat macam mana? Ada benda ni kita tak boleh kompromi, bang. Tak boleh kompromi. Rosak masyarakat, rosak rumah. Halal campur dengan haram, tak boleh. Darah daging ni. Dia partner bisnes kepada Farash. So hilang. Sampai sekarang tak jumpa. Polis pun tak tahu. Sebab tu polis bagi tahu, dia kata tak tahu. Sebab apa guys? Sebab tak ada kenderaan yang ni job tepi. Ni, Ibu. Kau tunggu Ibu, kau takkan terlepas. Nak pergi mana? Nak pergi mana guys? Jadi sebab tu lah. Jadi lepas ni saya akan buka soalan lah Dia orang dalam keadaan terdesak nak matikan saya. Sebab kalau saya masih ada lagi, saya akan terus dedahkan plan mereka. Apa yang mereka nak buat. Saya bagi tahu banyak kali kan. Jangan percaya tapi fikir. Apa yang saya cakap tu berlaku. Cepat dengan lambat je. Bukan seperamal, tetapi pengalaman aku ni. Aku dah lama dalam ni. Aku dah lama dalam perang. Aku macam benda tu aku nampak. Jadi aku baca lah. Okey, ni nak ke mana. Itu sebab saya bagi tahu PRU ke-16 ini. Memang, okey, sekarang kau tengok kan. UMNO gerak solo. Betul? UMNO gerak solo. Tak bersama. Okay. Kau orang faham tak apa maksud gerak solo tu? Bermakna pergi sendiri-sendiri, tapi bergabung balik. Dia akan bergabung balik. Kenapa saya nak repeat benda ni, nak ingatkan korang semua? Let's say lah, kita katalah. Kan? Allah ni maha pengasih, maha penyayang. Guys, Allah ni maha pengasih, maha penyayang. Dia maha adil. Saya tengah berjuang. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. So, mungkin Allah sayang dekat saya. Dia bagi saya syahid. Mana saya tahu? Nampak tak? Mereka rasa mereka matikan saya. Tak, Allah bagi aku syahid. Syahidlah aku. Anda kata kalau saya syahid sekalipun. Korang kena keep going bercakap. Korang tak boleh berhenti. Dan korang kena keep repeat. Ingatkan kepada yang lain ni. Apa yang mereka sedang buat, apa yang mereka rancang. Ingat, misi kita nak selamatkan negara ni. Bukan pasal parti. Selamatkan tanah Melayu ni. Jadi saya nak kena tunjuk kat korang, cakap kat korang supaya korang fikir, jalan. Fikir, faham, cakap. Jangan berhenti cakap. Anda kata saya tak adalah. Kita nak syahid di jalan Allah. Kalau Allah bagi syahid, syahidlah kita. Betul tak? Betul tak betul saya cakap ni? Okay. Kau dengar ni. Selama ini pun kita pergi solo. Dalam PRU ke-15 kita pergi solo. Begitu juga PRU ke-14 kita pergi solo. So next PRU kan dalam keadaan akan datang, saya hampir pasti kita akan pergi solo. Namun kita jangan menolak bahawa harus ada understanding, kefahaman dengan gabungan parti-parti yang lain. Kita harus elakkan pertindahan kerusi dan elakkan pertandingan 3 penjuru. Itu yang sebaik-baiknya. Dan membuktikan jika terlalu banyak penjuru, maka ini tidak akan menjanjikan kemenangan dominan kepada mana-mana parti gabungan. Jadi kita harus crystal clear dalam perkara ini, ya. Dan jangan tergesa-gesa untuk pergi solo. Kita menolak semua kemungkinan, akhirnya kita akan ke laut semula.
So, Yelah, maknanya UMNO tak bertanding keseluruhan lah, 222 tu. tak perlu pun. Tak perlu lah. Kita bertanding di mana kursi yang kita rasa keboleh menangan itu tinggi. Ya. So kita boleh. Nampak pergi Solo. Tapi ada kerjasama. So, matlamat mereka adalah nak menang pilihan raya. Ingat, nak menang. Kita kata dia tipu Melayu. Tapi itulah parti politik. Semua parti nak menang pilihan raya. Saya dah dedahkan kat korang. Tapi macam mana nak menang kalau Zahid memimpin? Rasa bocor kat korang. Formula dia apa? Formula mereka adalah letak calon-calon orang muda. Sebab PRU16 ini, ramai pengundi 40 tahun ni, orang muda. Jadi macam mana nak menipu pengundi muda ni, kenalah tukar make up tu. Tak nampak Zahid, nampak calon orang muda-muda. Ini game mereka. Sebocor kan? Sebab ini plan mafia Cenai. Dia punya plan. Dia yang plan ni. Arahan dia. Sebab apa? Kuasa. Boleh kontrol, menang. UMNO memang tak menang semua. Tapi UMNO boleh bertanding 70 ke 80 kursi parlimen. UMNO nak menang 40-45 je. DAP remain 40. PKR dapat 30, Amanah habis ke tak tahulah. Matlamat mereka 120 kerusi parlimen. Yang mana UMNO menang banyak, UMNO lah akan jadi Perdana Menteri. Dan sasaran mereka adalah orang muda. Dan sebab itu, kau tak tengok ke berita dalam seminggu dua ni? UMNO asyik cerita pasal orang muda. Ada dengar tak? Tengok tak? Seminggu dua ni kan UMNO duk cerita pasal orang muda. Ramai orang muda join UMNO. Kita dengar pun, orang muda mana join UMNO ni? Betul tak? Betul tak betul saya cakap ni? Orang muda mana join? Tapi, ni game dia orang ni. Supaya nampak orang muda. Sebab matlamat dia adalah orang muda, guys. Sebab itulah kenapa brother ni masuk balik. Tunjuk kat korang video, Woi, 4,000 dah. Tak ada. Kita ini usaha sama daripada semua pihak, ya. Terutamanya sayap pemuda, puteri. Saya rasa dalam ahli baru ni yang paling banyak adalah pemuda kan? Ya. Berapa ribu? 8,008. 8,008. Itu pemuda saja, tak masuk puteri. Jadi kita nampak sejak pendaftaran online ni, gamai yang dah menunjuk minat. Hari ni pemuda buat sempena dengan nak bagi kad keahlian baru, kan? Dia collect kad keahlian ke situ. Saya rasa agak luar biasa lah sebab saya tak pernah tengok semangat orang muda just nak jadi ahli. Dia tak kisah sangat cawangan mana, bahagian mana, dia just nak jadi ahli UMNO. Bila dilihat, so sebenarnya apa yang menjadi penarik untuk mereka pilih UMNO sebagai parti pilihan? Ni pandangan saya lah. UMNO antara parti yang paling stabil hari ni. Dia dah cuba hampir semua. Lepas tu saya nampak dia ada perasaan nostalgia. Mungkin mereka remaja pada waktu itu. Sekarang ni dah umur 18 ke atas, boleh jadi ahli, boleh undi. Dan dia fikir daripada semua dia dah cuba, semua parti yang dah pentadbir negara ni, dia rasa macam yang paling stabil and ada track record di UMNO. Sudah cerita awal lah. Betul tak? Siapa yang follow sudah cerita awal lah pasal benda ni. Plan UMNO macam mana UMNO nak gunakan orang, perbodohkan orang Melayu. Undi orang muda, letak calon-calon orang muda. Sudah cerita awal lah. Sebab dia takkan menang 112. Dia takkan menang 80 kursi. Dia nak menang 40-45. DAP maintain, remain. And then PKR, kawasan campuran. Menanglah. Sebab Melayu berpecah.
Itu sebab kenapa dia orang takut dengan payung besar Melayu. Itu sebab kenapa dia orang buat rumah bangsa, rumah bangsa lah. Betul tak? Betul tak betul? Sebab dia takut dengan payung besar. Sebab, guys, kita ni tak belajar tinggi pun ada akal boleh fikir. Kalau dah pertandingan, kalau dia kata pergi solo pun, tak ada 3 penjuru. 1 lawan 1. UMNO kata pergi solo, tapi ada berpakat. Bermakna kursi itu, UMNO akan lawan dengan PN. Dalam PN ni mungkin ada pejuang. Ramailah dalam tu kan. Pejuang ada, berjasa ada, NGO ada, individu. Macam Isyam Dalil tak ada parti. Okey. Cikgu Bat dah kena pecah. Okey. Bat dia orang bertanding. So, UMNO akan pergi solo. 1 lawan 1. Betul? 1 lawan 1. Tetapi, kalau orang Melayu berpecah, mereka akan menang. Itu sebab sekarang ni kau boleh tengok dia buat divide and rule. Tak payah pandai benda ni lah. Duduk. Tak payah belajar tinggi lah. Duduk. Tak payah baca buku banyak pun boleh fikir lah. Ada 4,000 dekat YouTube. Ada 2,100 kat Facebook ni. Betul tak? Kau boleh kira. Tengok. Kalau Melayu pecah. Itulah matlamat dia. Jadi kosmetik dia letak calon orang muda. Nampak brilian. Nampak cerdik. Bang. Sebagi tahu banyak kali. Ini bukan pasal parti. Ini misi nak selamatkan negara. Tanah Melayu ni dah tergadai. Kita nak ambil balik. Kita ikut perlembagaan. Bermakna kita kena pergi pilihan raya. Nak ambil balik macam mana kalau orang Melayu berpecah? Jangan kata, UMNO pun Melayu. UMNO akan bergabung dengan DAP sekali lagi. Takkanlah tak belajar tu. Jadi ini yang diorang takut dengan Syed Azri ni. Sebab ini plan daripada mafia Cenai. Untuk apa? Untuk kontrol. Macam sekarang. Tengok sekarang. Kan? So guys, saya harap yelah, saya tak tahu apa jadi, seserah kat Allah. Tapi kena ingat, misi kita selamatkan negara. Follow Tun Mahathir. Tu je seperti bagi tahu. Ikut je tu. Pasal dia ni takut dengan Tun. Dia orang takut dengan Tun. Betul tak? Betul tak betul ni? Dia orang takut dengan Tun Mahathir, guys. Cukup takut dengan Tun dia orang ni. Sebab apa? Sebab Tun tahu, Gip. Tun tahu, lebih Tun lagi tahu. Kunci dia pada penyatuan orang Melayu, guys. Sebab dia akan main lah, isu ekonomi lah, apalah, tengok stabil lah, apa semua. Bang. Dengar saya cakap. Kita susah-susah kita, masih boleh makan? Boleh. Susah-susah kita ni, bukan main lagi, bergaya kau ha? Betul tak? Susah-susah kita ni, makan juga sedap-sedap. Betul tak? Bang, masa depan anak kita ni, kita orang Melayu, di tanah Melayu, tapi kita merempat di tanah air sendiri. Tak faham ke? Tak sedar ke? Inilah misi kita. Sebab kita ni orang bangsa Melayu. Sebab tu saya tak suka bangsa-bangsa ikut negeri ni. Bangsa Melayu. Bangsa apa? Bangsa Melayu. Orang apa? Orang Kelantan. Memang bangsa apa? Bangsa Melayu. Orang mana? Orang Kelantan. Orang mana? Aku orang Penang. Bangsa apa? Bangsa Melayu. Bukan mamak kah? Bukan. Aku Melayu. Melayu. Ini tanah Melayu. Tak ada bangsa lain selain daripada bangsa Melayu. Empunya tanah Melayu ni. Ketamadunan pun ketamadunan Melayu. Empayar pun empayar Melayu. Melayu. So, misi kita selamatkan tanah air ni. Selamatkan negara ni. Diorang tak nak lah. Diorang bodoh-bodoh tu semua tak nak lah. Sebab dia dah ada benda lain. Tu saya tak buka. Saya tak payah buka lah apa plan yang sebenar dia. Saya tahu semua benda lah. Itu pasal dia koyak. Itu pasal dia nak padam terus Syed Azri ni. Matikan terus lah.
Sebab saya akan buka ni. Aku akan buka ni plan kau. Aku akan buka apa yang kau nak buat. Aku akan buka satu. Aku akan buka. Brother. Brother. Kau rasa, Ivo, kau dengar ni Ivo. Ivo motat anjing, dengar. Anjing lah panggil dia anjing. Semalam aku bagi contoh. Kau tak ingat ke kes Altan Tuya tu? Kau tak ingat ke dalam kes Altan Tuya tu? Tak jadi, tak belajar ke? Tak belajar, bodoh sangat ke? Oh, ni sebab bukan non kunyit. Kalau non kunyit jatuh pun tak ada masalah. Kan? Betul? Dia orang punya fikiran. Ini saya punya pendapat. Saya rasa dia punya pendapat. Saya nak tunjuk korang lah. Semalam aku bagi contoh. Semalam aku bagi contoh kat korang ni Ivo, Motat. Dengar ni. Aku bagi contoh kat korang. Kes Altan Tuya. Habis bang. Tak nak belajar? Tak nak dengar aku cakap? Tak apa. Mungkin pada fikiran korang ni semua, anjing-anjing sekarang ni, kalau non kunyit jatuh pun, korang rasa bos korang masih lagi tak jatuh pun. Ni, ada 4,000, ada 2,000. Tolong fikir pakai otak. Ada anak bini kan? Harun. Datuk Harun ke apa? Tolong fikir pakai otak. Ada anak bini? Ada anak bini. Boleh lepas? Tak boleh lepas. Kenapa aku cakap tak boleh lepas? Kau rasa dia terror mana? Kau rasa mafia Chennai itu terror macam mana? Apa dia rasa dia Tuhan? Bertaubat sebelum terlambat. Jangan sampai jadi macam ni. Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman mati yang dijatuhkan ke atas bekas pakar patologi yang disabit dengan kesalahan membunuh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Anthony Kevin Marais pada 2015. Panel 3 hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat mengesahkan sabitan membunuh terhadap Colonel Dr. R. Kunasegaran, S. Nimalan dan S. Ravichandran. Nimalan dan Ravi Chandran bagaimanapun terlepas daripada hukuman gantung selepas mahkamah meringankan hukuman mati yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi terhadap mereka kepada hukuman penjara seumur hidup. Nimalan dijatuhi hukuman penjara 35 tahun dengan 12 sebatan, manakala Ravi Chandran yang dijatuhi hukuman penjara 40 tahun tidak dikenakan hukuman sebat kerana dia berusia lebih 50 tahun. Hakim Tengku Maimun berkata hukuman mati Kunasegaran kekal kerana beliau telah menarik balik rayuannya terhadap hukuman itu. Sementara itu, panel yang turut dianggotai Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Rohazariah Bujang melepas dan membebaskan 3 individu lain iaitu R. Dineshwaran, A.K. Tinesh Kumar, M. Vishawanat daripada pertuduhan. Pada 10 Julai 2020, Mahkamah Tinggi mensabitkan ke-6 lelaki itu dengan kesalahan membunuh Marais di sebuah lokasi sepanjang Jalan Duta Mas Raya Sentul dan nombor 1 Jalan USJ 1 Palang 6 di Subang Jaya antara 7 pagi hingga 8 malam pada 4 September 2015. Mayat Marais ditemukan dalam tong drum yang diisi konkrit di Pesara Subang Mewah, Subang Jaya pada 16 September tahun yang sama. Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman mati yang dijatuhkan
mayat simen dalam tong pun boleh jumpa. Boleh. Cekapnya polis kita ni. Patut korang belajarlah dekat situ, Ivo, Mutan. Cekapnya polis kita ni, mayat simen dalam tong pun boleh jumpa. Jumpa, bang. Dan, bang, tak lepas, bang. Gantung, bang. Hukuman mati, bang. Kau rasa? Kau nak jadi macam tu ke? Aku okey je. Aku kalau mati, aku syahid. Betul tak? Allah syahidkan aku lah. Minta syahid. Korang. Kau rasa? Tak lepas. Aku tunjuk kau contoh. Tak lepas, bang. Mana lepas? Mahkamah Persekutuan habis dah. Tak ada mahkamah paling tinggi dah. Habis dah tu. Mahkamah Persekutuan paling tinggi dah. Kekalkan. Habis dah. Gantung. Ambil nyawa orang. Siapa nak tolong? Aku bagi contoh ni, takut kau lupa lah. Kan cerita pasal kes tu ya. Keadaan ni bersama. Ni. Kes ni. Aku tak cerita detail lah. Tak cerita detail lah, guys. Yang mana faham lah. Sebab itulah ada orang takut Najib keluar. Lepas tu ada orang. Banyak benda lah. Kalau aku nak cerita ni, banyak benda lah. Ni satu ni kan. But, now, saya tak minta simpati, saya minta keadilan. Sekarang ni guys, mereka sedang berkomplot merancang sesuatu ke atas Sir dan sekeluarga. Tu hari letak jammer, lepas tu datang pemusnah bom, letupkan. Kes pun tak tahu macam mana, barang bukti pun dah diletupkan. Yang mana, saya suspek, kerja polis jugalah yang buat ni. Ni geng polis juga yang buat ni. So, ancaman keselamatan nyawa pada Sir dan keluarga ni memang teruk lah sekarang ni. Memang tengah terancam lah. Dan hari ni cek, CCTV pun kena hack. CCTV pun kena hack. Nasib baik tak ada video aku telanjang apa, atas katil telanjang. Tapi tak ada CCTV tak pergi kat katil lah. Kalau tak ada keluarkan video setelanjang, dah satu hal pula. Nampak saling kongkang, dia lagi papa bomo. Bukan betul itu. But nak bagi tahu ni, CCTV pun kena hack. Yang hack ni ada kepakaran. Bukan hackers, bukan. Mereka lah, pasukan Evo lah. Pasukan ni lengkap, hacker ada, pakar ni. Jadi, bila unit pemusnah bom datang, bermakna itu satu isyarat. Mungkin bahan letupan akan digunakan kat atas lah. Jadi hari ni saya buat laporan polis, saya dah buat. Yelah, walaupun ada bad cop, tetapi saya ikut undang-undang sebagai warga negara Malaysia, saya buat laporan polis. So, serah kepada pihak polis untuk siasat lah. Dia nak siasat, tak siasat, aku dah buat tugas aku dah. Kita itu guys. Kita buat tugas kita. Kita pulang. At least report tu ada. Sebab ingat, walaupun ada bad cop, ada lagi good cop. Ada. Bukan tak ada, ada. Cuma mereka ni, bukan dekat position yang penting. Tapi mereka mengetahui semua benda. Sebab ni yang tim jahat tengah berkuasa kan ni, geng-geng penyamun semua tengah berkuasa ni semua. Macam Evo ni semua lah, bangsa-bangsa ni semua. So dalam minggu ni, order daripada mafia Chennai, finish him off. Destroy. Musnahkan terus. Sadri. Maknanya, tak tahulah, letupkan ke, rumah terbakar ke apa ke, semua dia orang tengah plan lah sekarang ni. Tak apalah, biar dia orang buat lah. But, kita serah pada Allah dan jangan berhenti daripada perjuangan ni. Dan saya nak minta maaf lagi sekali yang mana-mana yang kena ban account sebab up saya punya video. Jadi saya harap gini guys, kita kena tukar strategi. Macam malam ni lah. Saya tak buat live dekat TikTok sebab kena ban. Tak buat live pun dah kena ban. Jadi saya tukar strategi. Tak apa, kalau kena ban, kat sini kalau kena ban, ada benda lain yang saya akan buat. Kita akan pergi, janji saya boleh bercakap. Betul tak? Setuju tak? Janji aku boleh bercakap. Aku boleh buat live, aku bercakap. Tak kisahlah app apa. Ni dengar kata, dia kata apa? Friendster nak muncul balik. Bangkit daripada kubur. Kalau Friendster tu boleh buat live, Friendster pun Friendster lah. Kalau Bigo boleh buat live, Bigo pun Bigo lah. Tak kisahlah. Janji aku boleh bercakap. Setuju tak? Setuju ni? Janji boleh bercakap. Aku tak perlu dia. Cuma, seperlukan bantuan semua lah. So, kalau kita tengok, TikTok ni dia orang dah kontrol lah guys. Dia orang dah kontrol lah. Saling kongkang dah bayar dah.
But apa yang penting sekarang ni adalah WhatsApp. So dalam perjuangan ni, saya ada peranan saya, masing-masing ada peranan. Saya harap yang lain tolong bantu ambil mana yang penting, potong, viralkan lah. Lambatkan banyak kan. Kita perlukan semua orang dalam perjuangan ni. Ini pun perang bisik-bisik juga. Sebab hantar dalam grup family, grup kawan-kawan. Engkau letak dekat WhatsApp engkau tu pun. WhatsApp story tu, Facebook story pun tak apa dah. Yang penting kita tunjukkan perjuangan kita ni. Kita nak selamatkan tanah air, selamatkan negara, guys. Saya tak ada daya seseorang-seorang kan. Adalah korang, sahabat-sahabat seperjuangan, Tiolabor, admin. Baik, kita nak ramai lagi bantu teruskan perjuangan ini. Ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu potong masuk ke dalam YT apa semua. Sebab tu tadi saya pasang awal-awal siap-siap. Surah 3 Kul, Ayatul Kursi. Saya pasang siap-siap sebelum saya live. Sebab apa? Ni boleh dapat duit lah ni. Nanti tengok, dapat duit dah dapat duit. Orang nak bayar kan. Nak agakkan salih kongkang tak ada lah. Saya buat siap-siap supaya orang download besok. Keluarkan lah. Tak apa guys, tak apa. Yang penting kita buat apa yang kita mampu. Kita nak ramai lagi. But for now, TikTok kita relax dulu. Sebab salih kongkang dah menguasai dia bayar dah. Dapat? Okay. Mantap. So, itulah untuk malam ni. Seulang lagi sekali, saya tak minta simpati. Saya minta keadilan. Dan saya nak ingatkan kepada semua. Jika takut di lambung ombak, usah berumah di tepi pantai. Jika takut pada risiko, usah bicara soal perjuangan. Lawan tetap lawan. Aku akan lawan korang semua. Non kunyit ke, mafia cenai ke, aku akan lawan korang semua. Sebab korang perosak, pengkhianat kepada negara. Kita guys, selagi mana kita bawa jalan kebenaran, jangan takut. Lawan. Ujian. Ujian. Mana yang adalah perjuangan ni tak uji guys? Semua diuji. Betul tak? Semua diuji. Yang penting kita jalan benda betul. Sebab orang Melayu ni, kita generasi Melayu yang terakhir. Ni end game guys. Ni final victory kalau nak berfikir. Final victory. Lawan pasukan Azab. End game. Akhir zaman lah ni. Selamatkan negara. Okey. So, saya buka soalan lah. Okey, YT. YT. YouTube 4,000. Mantap. Tak kacau Cun Mic pun cun. Kamu cantik lah sikit backdrop kan. Komen YT laju tak? Laju juga kan komen YT kan? Laju ke tak laju? Tolong komen. Laju ke tak laju? Facebook dia lambat sikit guys. Laju tak? Laju dalam 5 second je. YT dah 5 second je. Facebook laju tak? Facebook lambat. Facebook dalam 30 second saya rasa Facebook. Manchester menang. Kenanya berapa pula. Manchester menang. Okey, soalan. Saya buka soalan. Motat. Nak tengok gambar lagi? Gerak tengok gambar ni nak buat modal ke apa? Kerap gambar lah nak tengok motat ni. Motat. Nama Motat. Perangai macam Mossad. Macam Mossad. Bodoh. Pengkhianat negara. Betul tak guys? Ada projek Seazri. Kau banyak lagi penjenayah. Kau pergilah projek penjenayah. Ini kau projek aku buat apa? Betul tak? Cuba kita fikir guys. Ni bukanlah. Dia buat jenayah apa? Aku tak ada buat jenayah. Kau dah hamlakan aku lah. Macam-macam kau buat lah. Selesa kau tekan aku betul. Yang kau orang pergi pantau aku buat apa? Ada tim untuk Seazri ni. Special team, task force. Untuk aku buat apa? Aku bukannya bertanding. Bukannya ahli parlimen. Bukannya nak bertanding ke.
Aku tak ada pun. Sampai buat tim untuk aku ni. Bazir lah tu semua. Banyak benda lain boleh buat lah, bodoh. Tapi korang ni kan, tunggulah. Ya. Macam anjing korang besok ni. Macam anjing. Anjing bang. Teruk korang bang. Penjaga. Penjaga salah guna kuasa bang. Kianat. Ingat tukar ke? Mana ada tukar? Tak ada dah. Kita nak cuci lah. Kita orang rakyat lepas ni nak cuci tau tak? Aku malah nak buka cerita. Dulu tak keluar colour. Sekarang dah keluar colour. Sekarang baru kita nampak. Oh, rupanya ni. Oh, okey dah nampak dah. Ya. Ini strategi korang je bodoh. Sekarang dah masuk. Oh, dah kenal ke? Oh, rupanya kau ni baru lah. Dah makin dah. Ada benda boleh cerita. Ada benda tak boleh cerita. Ivo sir, tengok muka dia. Ivo. Ada lagi tanya muka Ivo. Ingat dah kenal lah. Ivo. Sorry lah. Gurau. Tapi guys, kau tengok sebuat report polis berkali-kali. Tak ada siasatan pada Salim Kunyit Kongkang. So, nak cakap apa tu? Betul tak? Tak ada siasatan. Bermakna sah lah plan orang. Alah. Sah. Satu tim. Ni dia koyak ni. Dia tengok dekat TikTok ni. Dia tak ada. Mana tak ada dah. Padam dah. Dia tengok ke buku, ke Facebook, dekat YouTube ni. Dia koyak ni. Kau lah nak tahu siapa Ivo. Kau tarik lah. Type lah. Pergi dekat ChatGPT ke. Tanya pegawai polis. Sebagi baca sikit. Kau type lah. SPRM tangkap 2 pegawai kanan polis. Macam-macam berita. Jadi dia akan pergilah kepada nama tu. Semua nak kena suap ke korang ni? Semua nak kena suap. Pemalasnya. Jangan malas. Kita ni nak tahu, kita pergilah. Type, okey. Pegawai kita tangkap. Tengok. Dia akan pergilah. Dia akan tunjuk kau lah. Cuma bangsa ni 18 hari bulan ni dia nak pergi haji. Itu sebab kenapa nak settlekan sekarang ni. Lepas dah cleankan orang semua, dia pergi haji. Nampaklah dia, bagusnya. Sama perangai macam mafia Chennai. Bang. Sokok Bang. Aduh. Macam-macam. Taib, ada. Nama dia ada. Saya tak naklah tunjuk, kan. Perang, kan. Bang.
Sebab itu kan, kenapa dia orang tutup edisi siasat? ES. ES, fikirlah. Saya tak takut apa. Sebab kalau apa-apa berlaku, cari pihak polis lah. Betul tak? Betul tak betul? Kalau apa-apa berlaku pada saya, cari pihak polis lah. Sebab dah tegang-tegang depan rumah dah. Letak jammer, lepas tu skop pemusnah bom, musnahkan barang bukti. Habis tu, kenapa polis musnahkan barang bukti? Polis punya barang lah. Itu pasal musnahkan. Apa-apa jadi, polis. Tak ada orang lain polis. Betul tak? Betul tak betul? Siasat lah. Arahan siapa, tim mana. Oh, banyak dah komen nama betul-betul tu. Nah, betul, dekat TikTok nama tu betul tu. Dekat muka buku Facebook, nama betul ke tak? Kau dah pergi buat research? Tak carilah tu. Nak suap juga, tak nak aku. Tak padan dengan pendek. Bang Brahim Ketot. Cuci dia orang ingat boleh berniaga dengan Allah. Dengar aku cakap. Dia orang ni ambil nyawa orang. Malaikat ambil nyawa orang. Malaikat maut lah. Malaikat maut. Dia tak terima arahan orang manusia tau. Faham tak? Ibu? Nak ambil nyawa orang ni, malaikat maut ni, dia tak terima arahan manusia tau. Kau pergi ikut cakap si Namrud tu. Namrud tu mati kerana seekor nyamuk je. Sekarang ni tengah berdesing dalam kepala dia ni. Sekarang ni, Namrud ni tengah berdesing dalam kepala dia ni. Koyak. Nak colik bagi potong-potong bagi makan buaya. Tak dapat. Sekarang, bom kan aja. Main sedap je cakap. Puih. Padan. Dalam kepala dia jadi nyamuk. Dia nyamuk dalam kepala dia. Saya lah nyamuk tu. Ini sunnatullah. Dia berulang-ulang. Tengah geram. Malam ni geram lagi ni. Malam ni. Pagi meeting. Pagi meeting. Ibu. Kau takut dah, Ibu. Kau takut dah, Ibu. Ibu takut, bang. Depan ibu, bang. Bang. Takut member lah. Orang gila kau pergi servis buat apa? Dia orang ni, itu hari lagi. Sebelum nak buat job ni, dia pakai 4 orang daripada Pening. Orang ni lah, Salim Kunyit Kongkang. Tu saya cakap dia satu tim. Nak ambil nyawa lah. Nak ambil nyawa ni lah. Pakai 4 orang daripada Pening lah. Ibu ada misai tak? Entah. Misai tak bersambung.
bukan misai tak bersambung tu. Bang bang. Empat gangster Penang. Ibu 3 orang budak. Sebelum ni. Ini bulan 1, bulan Januari. Gila ke dia orang kan? Se-Azri kot. Buat live je pun. Aku buat live je pun. Sampai macam gitu dia orang punya koyak ni. Betul ke? Buat live je pun. Koyak. Apalah. Tapi dah standby nak lari dah. Farhaj dah. Dah ada pasport Turki dah. Nak lari guys. Nak lari. Aduh. Bodohnya lah. Mana nak cari ni? Suara tak ada? Suara tak ada? Ada tak suara? Suara hilang? Suara hilang ke? Dah okey dah? Panas kot dah 2 jam kan. Lama sangat kan. Baik. Line internet kacau lah. FB jelas Baik, baik. Mantap, mantap. Suka FB. Suara sedap. Suara ni sound OTG kan. Lag. Oi, turun 3,500. Okey, soalan 12.5. So sampai 12.5. So sampai 12.5. 12.5 ke? Kena sambung lagi. Okey, soalan. Tukang letak jammer. Budak teknikal. Budak baru. Tapi malam tu betul-betul lah. Ya guys, betul guys. Kalau malam tu lah Mami Onang. Mami Onang buka kan. Memang masuk, colek, ambil hadis tu. Macam Albert. Tapi Albert tu terang-terang lah. SPRM mengaku SPRM. Yang ini tak mengaku. Faham tak? Yang ini tak mengaku. Macam Pamela Ling, tahu-tahu gaib hilang. Macam apa, Pastor Raymond Koh, Amri Cik Lah tu. Macam tu lah. SPRM tu pergi ambu salah. Ambil hadis tu. Hilang bukti, hilang CCTV tu. Tak ada. Sama tadi guys. Lag. Dah okey dah balik dah. Lag teruk Dah kena kacau lah tu. Ni aku buka elok je ni. Ni aku buka elok je. Yang ni elok buka yang.
buka elok ni. Ya. Jadi okey. Wifi, semua wifi. Aku buka sebelah ni, clear tak? Clear, eh? Kacau, eh? Ha? Clear dah 1000 dah. Clear lah yang. Tak apalah. Ya, aku turun setengah. Operasi pada malam tu ACPK. Guys, saya rasa dia serang dekat YT sebab Facebook elok. Facebook elok, YouTube yang tak elok. YouTube yang putus ni. So ada kemungkinan pula, ada kemungkinan lah lepas ni YouTube ni kena ban. Facebook sekarang ni okey. YouTube tak. Okey. Timing okok sebatang Timing okok sebatang. Baliklah. FB tak nampak? FB tak. So kalau dia kacau wifi lagi, FB pun kena lah. So ni bukan wifi, ni daripada YouTube. Sebab sebelum ni masa saya punya YouTube kena ban pun, yang gaib terus. Pasal saya buka pasal Farhash. Saya buka pasal Farhash. Jadi duit kan, diorang ni kan. Duit banyak. Saya tahulah. Saya je menolak. Saya menolak. Tu orang cakap dia bayar. Tak tahulah, aku dah cakap lah. Cukup potong steam lah. Itulah dia. Dah lah hari ni kita buat video baring kan. Helikopter. Ramai masuk tidur. Tak apalah, elok tu tidur 12.30 je. Saya pun dah buka banyak lah tu. Tak, Wi-Fi okey. Wi-Fi okey. Yang tak okey sekarang ni YT. Bukan Wi-Fi, guys. Yang tak okey ni YT. YouTube. Bukan Wi-Fi. Keluar masuk balik. Keluar masuk balik. Ada. Saya buka pakai PC ni tak ada ni. Hitam je. AB macam mula nak kena ni. Ya tu. Tak apalah, habis batang okok Okey, ada soalan lagi? Soalan. Awal lagi saya mirror laughter dekat Titi dari YT. Alamak, loading teruk Terima kasih Rizal. Terima kasih Rizal. Ya, loading lah semua. Betul lah. Koyak dia orang. Dia orang ada duit, guys. Tak apalah, kita buatlah apa yang kita mampu. Berjuang lah, guys. Buatlah apa yang kita mampu. Dalam perjuangan ni, kita dituntut untuk berjuang. Saya mirror Kak Titi kena dah akaun saya. Ya, sebab tu lah saya cakap saya minta maaf. Mana-mana yang up video saya kena ban apa semua. Itulah saya cakap. Sekarang ni strategi yang kita kena buat sekarang ni. Jadikan dalam bentuk WhatsApp untuk kita sebarkan dalam WhatsApp. Ini yang saya minta. Jadikan dalam bentuk WhatsApp, sebarkan. Sekarang ni, bila saya dah buat dekat Facebook dengan YouTube ni, dia dah kekal kan? Dia dah ada kan, betul tak?
Tinggal download je. Tinggal download, sebarkan. Ni yang penting sekarang ni. Video lain okey, live search je jam kan. Guys, gini lah guys. Yang dia orang takut dengan search pasal apa? Yang dia orang takut dengan search pasal apa? Why? Sebab saya cakap benda betul. Sebab saya cakap benda betul dan benda yang plan yang dia orang nak buat, itu pasal dia orang takut. Tapi saya cakap je lah. Korang, aku cakap kat korang. Korang kena cakap lagi kat 10 orang. Sampaikan. Dan misi kita nak selamatkan negara. Saya bukan parti, saya tak ada parti. Orang nak condemn, tak boleh. Dia ni pasal parti. Aku tak cakap pasal parti. Aku bukan berparti, aku tak ada parti politik. Betul tak? Nak kata aku dibayar, siapa bayar aku? Kena hadap saman lah, tuduh mahkamah lah, apa semua lah. Kalau nak kata dibayar, mestilah ada father orang bayar. Ni, kau orang tutup. Kau sekat, kau tutup, kau padam, kau best semua. Lagilah rakyat tengok, kenapa kena tutup macam ni? Orang lain tak kena macam saya pun. Sampai atau jammer lah, letup pakai pemusnah bom lah. Nampak? Orang fikir lah, wish. Siap pakai bom. Syarat tu. Syarat untuk bom syarat dia guys. Kandang pelacuran. Ni. Itu hari lagi dia nak planning ke. Dia orang plan tu hari lagi. Sehari lepas daripada dia orang gagal tu. So dia orang plan dia tukar. Ni saya cakap dia hari Jumaat. Hari Jumaat tu saya dah bagi tahu dah. So dia orang plan minggu ni lah. Minggu ni. Arahan dia finish him off. Finish him off. Ini arahan yang diberikan lah. Buatlah apa saja sekalipun asalkan dia hilang. Hilang. Tu nak potong-potong bagi buaya makan tu. Asalkan dia hilang. Bom kan, tak apa. Dia hantar bom terus. Lepas tu dia ketawa. Bodoh. Keliling dia ikut je. Tak bantah. Saya tahulah. Aku tahulah. Sebab dulu aku bagi nasihat juga. Adik. Lepas tu ada lah yang cakap, kata dia ni pakai jin. Tapi kejam lah guys. Apa yang dia orang tengah plan pada keluarga ni, pada benda yang kejam dengan zalim lah. Dia gini lah guys. Diorang bukan macam kita. Mereka bukan macam kita. Faham kan betul-betul? Kita ni nakal. Jahat. Mungkinlah kita ni jahat. Tapi kita tak tergamak menanya orang. Faham? Betul tak? Betul? Kita ni mungkin nakal. Mungkin kita ni ada jahat. Betul. Tapi kita tak tergamak nak inaya orang. Betul tak? Kita ada peri kemanusiaan. Mereka tak ada guys. Pada mereka, dunia ni kekal selama-lamanya. Ingat. Jangan ambil orang, jangan inaya orang, jangan sokong pemimpin yang zalim. Tak ada siapa yang terlepas. Hukuman dunia akhirat pasti. Hari pembalasan pasti. Tak ada terlepas. Jadi guys, ingatlah kita semua. Jangan sampai kita jadi sebahagian daripada kumpulan mereka. Apapun, terima kasih untuk live malam ni guys. Terima kasih banyak support. Ada problem last minute dekat YT. Tengoklah besok. Kalau ada kesempatan, saya akan buat lagi. But, nanti akan ada temu bual lah. Segini guys. Mereka tengah merancang sesuatu pada okay. Kita kena bercakap. Korang kena bercakap juga. Sebarkan. Biar semua orang tahu perancangan mereka ni. Supaya rakyat tahu ni. Kau tengok ni. Dulu Faizal Alim. Yusuf Rota. Ni Azri pula ni.
Mungkin besok korang pula. Mungkin besok adik-beradik korang, anak-beranak korang, anak korang. Tak tahu. Dia boleh berlaku pada siapa saja. Sebab itulah kita kena melawan mereka ni. Lawan sampai habis. Sain mati guys, sain mati. Demi nak menyelamatkan negara ni. Okey guys, terima kasih banyak semua. Ingat guys, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Ivo, Motad, tunggu. Tak pergi mana tu? Tak pergi mana? Kita tunggu, tengok. Ayubkan naik besok. Okey guys, terima kasih semua. Assalamualaikum. Sorry guys, tak maaf. Line problem.